Baik, Khulafa Ar-Rasyidin secara umumnya difahami sebagai para pelanjut pemerintahan Islam selepas Rasulullah SAW yang dilantik oleh umat dengan pelbagai kaedah dan cara. Dan biasanya secara umum kita dimaklumkan bahawa Khulafa Ar-Rasyidin ini ada 4 orang lah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudiannya Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Namun sebenarnya ada juga pandangan yang kata sampai 12 khalifah selepasnya. Jadi untuk tahu ataupun untuk memahami perbincangan lebih lanjut tentang hal-hal yang bersabit dengan Khulafa Ar-Rasyidin, isu-isu yang istimewa ya, apa yang mungkin jarang kita dengar juga ataupun dah pernah dengar, mohonlah ataupun silalah langgani dan juga dan bolehlah mendengarnya dalam perbincangan oleh para asatizah, para penyampai dalam aplikasi Madkhal yang disediakan ini.